adanya kaedah haraki ni memang senang nak hafal. Nak apa bukan senang nak kenal huruf. Dulu saya hafal, saya tak kenal huruf, selalu tukar-tukar. Dengan kaedah haraki ni memanglah saya rasa memang saya sokong 100% memang dapat saya baca, kenal huruf dan baca ikut suku kata. Walaupun sekarang saya tengah merangkak-rangkak lagi, macam nak sambungkan ayat tu masih macam lambat sikit lah merangkak. Tapi rasanya ada perubahan lah. Dalam persen baca tu, saya dah rasa ada 50%, saya rasa confident. Jadi sekarang saya tak rasa takut-takut lagi, malu, saya rasa rendah diri. Jadi bila saya pergi kelas-kelas Yasin tu, saya rasa tak ada rasa macam rendah diri sangat lah sekarang. Dah boleh membaca. Jadi kalau pada siapa yang tak boleh tu, yang dekat luar sana, kalau rasa malu, rasa segan, sebenarnya dengan kaedah online ni memang membantu banyak dalam segi kita nak membaca Al-Quran. Dan saya serulah siapa yang belum lagi rasa boleh baca Al-Quran. Sebenarnya saya rasa sangat sedih lah sangat, sebab saya dah umur 63 tapi saya tak pandai baca Al-Quran dulu. Sekarang selepas saya 6 bulan dan 7 bulan dalam haraki, baru saya dapat baca Al-Quran dan kenal huruf. Jadi saya rasa macam dah terbuang masa, terlalu banyak masa dah terbuang. Sebab dulu tak belajar kan. Ada belajar dulu. Saya kan daripada rumah ada sekolah agama. Tapi ialah tak tahulah kenapa, sebab mungkin dalam sejarah keluarga saya ada 7 adik-beradik, tapi semuanya tak pandai baca Al-Quran. Jadi bila saya tengok kat TikTok, bila dah habis kerja kan, dah ada masa macam datang lepas saya balik daripada umrah lah. Saya rasa macam hina sangat saya sebab pergi umrah tapi saya tak pandai baca Al-Quran. Saya hanya baca surah pendek-pendek aja. Saya hafal. Tapi lepas masuk haraki, saya rasa bersyukur sangat. That's why saya mohon Tuhan berilah saya kesihatan yang baik, sebab saya selalu kena asma attack. Jadi bila nak mengaji, kerana ni baru je baik daripada asma. Jadi bila saya baca Al-Quran ni, saya rasa hati saya tenang. Kata dulu saya rasa macam susah je, macam rungsing. Kadang saya rasa macam stres, macam anxiety. Jadi bila saya dah dapat petunjuk ni daripada haraki, ya Allah, saya rasa bersyukur sangat. Saya nak berhajat sangat nak dapat baca khatam Al-Quran sebelum pejam mata lah.